Aduh, rasa pening. Hah? Pening kenapa? Pening sebab nak kena pantau harga emas setiap hari. Tak perlu pun. Ramai orang yang baru mulakan simpanan emas selalunya akan tanya, macam mana nak tahu bila harga emas turun, bila waktu sesuai nak beli dan bila waktu sesuai nak jual. Saya tak update harga emas setiap hari sebab kebanyakan kita bukannya trader emas yang main beli waktu murah nak jual masa harga mahal dalam jangka masa pendek. Jadi tak perlu pening. Simpanan emas ni sebenarnya untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Duit anda yang anda nak simpan untuk matlamat jangka masa panjang itulah yang sesuai untuk beli emas. Tak perlu risau, tak perlu pening. Harga emas naik turun setiap hari tu biasa. Sebab tak ada siapa yang boleh ramal harga emas minggu depan, bulan depan dengan tepat. Bayangkan, macam harga roti gardenia yang naik setiap tahun. Emas pula, barang yang lebih mahal, pasti harga emas lebih naik. Pantau harga emas setiap hari ni hanya membuatkan kita pening, stres. Akhirnya, tabungan tak pun bertambah. Duit di tangan pula habis digunakan macam tu sahaja. Penyimpan emas cuma perlu pastikan gram-gram emas di dalam simpanan mereka bertambah setiap bulan. Bila emas dah di tangan, jangan risau sangat tentang harga emas. Sebab kenaikan harga emas cuma persoalan masa sahaja. Harga emas hari ini pasti akan jadi murah ataupun sejarah yang dirindui berbanding tahun-tahun akan datang. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Jangan lupa follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Bagi tuan-puan yang tak mulakan simpanan emas atau nak tukar simpanan lain kepada emas fizikal, boleh tengok pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas Public Gold. Boleh juga hubungi saya untuk dapatkan bimbingan terus daripada saya. Klik saja link di profil saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.